Tips kumpul deposit rumah RM50,000 dalam masa 5 tahun. Tuan Puan ada 5 tahun lagi bersamaan dengan 60 bulan. Target adalah untuk memiliki emas sekitar 80 gram. Cara dia adalah sangat mudah. Yang pertama, suami dan isteri buka akaun emas public gold masing-masing. Jangan gabung simpanan dekat dalam satu akaun. Kemudian, suami simpan 0.7 gram sebulan, isteri simpan 0.7 gram sebulan dalam akaun gap. Dan secara konsisten selama 60 bulan iaitu 5 tahun. Selepas 5 tahun, akaun suami dan juga isteri akan ada sejumlah lebih 80 gram emas. Hari ini 80 gram emas sekitar dalam 49,000 lebih. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, harga gram emas ini akan meningkat lebih pada RM50,000 dalam masa 5 tahun. Kenapa kita tak simpan duit je Okey, duit nilai dia boleh susut. Dan kebanyakan daripada kita kalau nampak duit dekat depan mata, lebih mudah terguna dan terbelanja. Tapi dengan emas, kita dapat elak simpanan kita daripada mudah bocor dan kita akan lebih termotivasi apabila tengok grade emas kita meningkat setiap masa sebab target kita lebih jelas. Dan yang paling penting, harga emas itu sendiri akan meningkat. Dengan adanya platform akaun public gold, simpanan kita akan jadi lebih mudah dan bertambah dan juga mesra bajet. Jadikan emas ni sebagai strategi bijak untuk tuan puan memiliki rumah. Dan bagi pasangan suami isteri yang nak bermula, kongsikanlah video ini kepada pasangan tuan puan dan rujuk pin video Fiza di profil untuk cara mendaftar. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.